Kalau maghrib tu kita buat apa? Bulan puasa tak nak dekat kan? Okay, so hari ni dia nak buat kongsi rezeki sikit. Kita nak tanya soalan, kita nak buat cabaran. Jawab soalan betul, saya bagi RM5. Tapi jawab soalan yang kedua, dapat RM20. Jawab soalan ketiga, saya bagi RM50. Jom kita pergi cari orang. Hai sis, saya nak show konten sikit boleh? Konten jawab soalan. Jawab soalan dapat duit? Boleh. Okey, saya nak tanya. Kalau macam contoh kita berpuasa pada bulan Ramadan tu, okay, selalunya kita start puasa tu dari bila, dari pukul berapa lah sampai bila? Daripada subuh sampai maghrib. Sampai asar? Lepas maghrib. Maghrib, okey, betul dah. Okey, saya nak tambah lagi, nak up lagi. Ni cabaran nak up lagi duit ni, 20. Tapi, kalau awak jawab betul, saya bagi semua. Kalau awak jawab salah, saya kena ambil balik semua. Boleh? Boleh ya? Okey. So, soalan yang kedua, zakat yang biasanya orang bayar pada bulan Ramadan, kita panggil apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah, okey, betul lah. Soalan yang ketiga, kalau jawab betul, saya bagi awak ni. Tapi kalau jawab salah, semua duit tu saya kena ambil balik. Boleh lah. Boleh ya? Okey, soalan yang ketiga. Okey, masa bulan puasa, masa bulan Ramadan, kita berbuka puasa kan? Okey, berbuka puasa selalunya kita afdal makan apa? Air masak. Air masak. Confirm Salah. Salah jawapan dia. Saya kena ambil balik lah. Sorry lah. Okey, tak apa. Awak balik kampung tak nanti? Raya? Balik. Kampung mana? Mersing. Oh, Mersing. Okey, selalunya akan gerak bila? Selalunya akan gerak sehari sebelum raya lah. Sehari sebelum raya. Tak jam ke? Memang jam lah. Okey. Baju raya dah beli ke belum? Dah beli. Dah. Warna apa? Teal blue. Okey, teal blue popular ya tahun ni. Okey. Alright. Thank you, awak. Boleh tak nak show konten? Tapi saya bagi duit. Alah. Hai sis. Kejap. Kita nak show konten sikit boleh? Boleh. Okey. Tak apa. Okey. Kalau maghrib tu kita buat apa? Berbuka. Okey, betul lah. Ni tak awak. Okey, soalan yang kedua. Solat sunat khas pada bulan Ramadan tu kita panggil apa? Solat tarawih. Betul. Okey. Sekejap. Lagi satu lagi soalan last. Soalan yang ketiga. Kalau awak jawab betul, saya tambah lagi. Tapi kalau awak jawab salah, saya kena ambil balik lah. Okey, ready? So, berpuasa adalah salah satu daripada rukun Islam. Yang keberapa? Jajak lupa lah. 3 kot. 3? Alamak, salah. Yang keempat. Okey, saya terpaksa ambil balik lah. Okey, sebelum tu nak tanya dulu, awak tahun ni balik raya mana? Keluang je. Keluang. Okey, biasanya selalunya balik tu bila? Malam raya ke? 2 hari sebelum raya ke? Hari raya pertama. Hari raya pertama, pagi? Oh, tak jam lah? Tak jam. Okey, baju raya dah beli belum? Belum. Tapi dah ada planning tak nak beli warna apa? Mungkin plan warna hijau kot. Warna hijau, cantik. Okey, terima kasih awak. Saya nak tanya soalan sikit boleh tak? Soalan pasal apa? Soalan pasal bulan Ramadan. So, akak dah bersedia dah untuk soalan dia? InsyaAllah. Okey. Biasanya kita akan berpuasa pada bulan Ramadan. betul. Okey, nak akak ambil. Okey, saya nak buat cabaran. Kalau akak jawab betul lagi soalan saya yang kedua ni, okey, saya bagi akak RM20. Tapi kan, kalau akak jawab salah, saya kena ambil balik semua duit. Tak kisah. Tak kisah. Okey. Kalau misal kata masa bulan puasa, akak terlupa. Tergigit pula pisang goreng. Okey, kira batal puasa ke tak? Tak. Kenapa? Sebab kita dah niat, kita terlupa. Terlupa. Okey, betul. Dah akak jawab lagi satu. Okey. Terima kasih. Lama. Akak kejap. Belum lagi. Tak habis lagi cabaran saya. Okey, ini cabaran yang ketiga. Sahur tu sunnah. Okey, tapi kenapa orang buat? Apa fungsi sahur ni? Sahur ni sunnah sebab kita kalau sahur kan lagi dapat pahala lah. Okey, tapi kenapa orang bersahur? Kurang-kurangnya minum air masak atau buah kurma untuk alas perut lah. Alas perut tu untuk macam kita ni nak bagi apa? Kita beri kita tenaga lah. Senang kita menjalankan ibadah puasa dan jalan lain lah macam sembahyang ke. Nah, Kak, jawab betul ya. Terima kasih. Sama. Okey, akak balik raya mana? Kau sini aja, Pokok Gudang. Masuk Gudang. Senang lah, tak jam Anak-anak lah. dah ada kecil dah semua kan. Dah besar, dah kahwin, dah ada cucu. Kita tak jam lah. Tak jam. Tahun ni baju raya warna apa? Mungkin hijau lah. Hijau. Dah beli ke belum? Adik dah beli lah, suami dah beli lah. Warna hijau lah. Okey, terima kasih Kak. Okey, terima kasih. Selalu. Nanti nak datang. Okey, saya jumpa kat sana ya. Bye.